Kau craft ke tak? Craft. Jenis? Kayu. Okay, abang pula beritahu. Semua Ulang balik. Okay. Kau craft ke ni? Tak payah craft. Craft. And dia kayu and batu. Abang, jangan lebih. Okay. Adik jangan bising lah. Kayu. Nak buat bising pun slow kan ni volume. Material sebelum jumpa ke mana ni? Dia tak jumpa. Dia kena craft. Yelah, dia tanya craft tu, material tu kebiasaan dia kat mana. Tahu tak material tu apa? Material nak buat benda tu. Dekat cave boleh. Bawah tanah boleh. Dekat overworld boleh. Abang? Dekat overworld. Aku pula. Kenapa ada crafting table bang? Abang pula tengok. Dia blok apa? Cuba kau place kau punya. Dah. Ni lah. Okay, dengar kat aku punya lah. Tunjuk kau tekan. Ulang balik. Tekan. Kau nak tekan ke nak apa? Nak correct? Aku nak ada place. Place. Okay. Okay. Cuba kau guna item kau atau internet lah. Bang, place balik bang. Okay, dengar adik kan, dengar aku. Apa tu? Sabar, adik tak guna. Guna ni? Adik suruh guna, dia suruh guna. Guna. Ya, bukan kau main letak-letak banyak-banyak ni nanti kang. Itu yang buat aku confuse tadi. Okay. Aku rasa aku tahu lah. Adakah kau oak plan? Hah? Oakland? Itu spesifik sangat dia punya soalan. Sekejap. Kau nak tahu tu? Dia macam tanya jawapan pula kan. Ulang Tak balik. lelaki, kau oak plans. Tak, tu tanya jawapan je lah. Aku teka. Tapi kau dah tahu je Itu teka, itu guess. Kita belum sampai guess lagi. Kau kena tanya benda yang macam luar sikit. Ada ingredient lain tak nak buat gitu? Hah? Ke kayu je? Kayu je, tak ada lain. Kayu je, okay. Dah guess lah? Aku nak guess. Okay, Adib nak guess. So, abang nak guess? Aku nak guess. Okay, abang dengan Adib nak guess. So, kita tengok apa jadi. So, abang guess dulu. Abang nak guess apa dia? Level. So, level. Okay, so Adib guess pula abang punya. Oak plan. Apa yang outplans? Outplans lah. Block. Okay, block outplans. Block. Okay. Okay. Ready to reveal? 1, 2, and go. Yo, abang betul. Adik tak tanya suruh internet tadi. Okay, aku tanya korang. Kita orang tanya korang dulu lah. Blok korang kat overworld ke tak? Okay. Dan blok korang overworld ke? Kita orang dia crafted, tapi luar overworld. Maksudnya dapat je dekat luar. No, dia crafted luar overworld. I don't know how to explain, bro. Material dia yes, material dia jap. Material dia over daripada overworld ke apa? Dah masuk. Salah. Material dia bukan luar overworld. I mean material dia overworld. Dia overworld. Yes. Tapi what? Hah? What? What? Dia buat kat mana? Tahu lah. Jangan buka dulu. Buat kat mana? Ha? Buat mana? Buat macam mana? Kenapa yang buat dekat apa tu ni? Crafting table. Yalah crafting table lah. Yalah.
Okay, korang pula. Cuba. Aku dah pula kan. Ah. Nak tanya apa? Korang punya blok ke atas tanah ke atau bawah tanah atau dalam air? Bawah tanah. Jadi Bawah tanah, atas tanah boleh jadi. Dalam air tak? dalam air tak? Okay. Lepas tu aku pula tanya. Kita orang boleh tanya 2 kali. Korang boleh tanya 2 kali. Korang punya item ni, item pula, blok korang ni boleh interact Tak. Okay. Blok korang boleh interact kan? Kenapa boleh kena interact? Oh, ni mana boleh tukar ke? Ha? Kita ni 2 blok ni. Blok Ni satu je. satu. Apa dia? Blok korang boleh interact tak? Ya. Boleh. Boleh interact. Cuba interact banyak kali. Cepat sikit dik. Aku nak interact. Dengar Oh shit. Ha? Okey, aku tahu bang. Aku tahu. Kita tahu. Tahu dah. Dia easy ya. Okay, betul. Itulah korang punya susah tu. Aku yang susah. Okay, kita nak tanya. Tanya lagi. Tadi yang aku cakap. Tadi aku cakap yang korang punya kat atas tanah tu korang cakap kat mana? Dia cakap kat atas tanah boleh, kat bawah tanah pun ada juga. Tapi air tak boleh. Kecuali dalam air tak ada. Salah? Betul? Lepas tu? Korang punya ni boleh buka tutup. Korang nak guess. Kau nak guess lah? Ya. Tu pintu dia. Untuk apa? Tak aku tahu terus. Halo orang. Tutup lah kot sikit. Tutup rapat sikit. Tutup rapat lagi. Tekan je kot. Dah. Okay. Kita nak tanya lagi dua. Alah ya pula. Tadi aku nampak air tu dulu. Aku dengar bunyi pintu tadi. Aku nak tanya korang. Adik kuat sikit dik. Supaya boleh dengar dia punya bunyi. Kau dengar ni. So nanti kita boleh dengar bunyi tu. Korang tak boleh interact Aku nak tanya korang nak tanya apa Korang punya blok colour apa? Colour macam susah. Colour dia kelabu. Colour kelabu Ya. Colour kelabu, okay. Okay, aku tanya pula. Dia ada garisan-garisan tak? Ha? Ada. Aku rasa aku boleh teka adik. Kau nak jawab? Okay, korang guess lah. Korang guess dulu. And the chest. And the chest. Okay, the chest. Kita orang pula guess Brickstone. Okay, jom reveal. Tukar side. Aku tutup dulu. Apa ni? Weh, betul dek. Oh. Sikit. Ya, in the chest. Nama kau terbalik lah. Okay, kita orang tanya dulu. Jangan buka tutup. Dengar macam tu. Diorang punya tu. Sebab diorang dah macam dah interact. Korang boleh interact blok korang? Boleh. Cuba interact. Tapi dia bukan interaction. Dia kena weapon. Dia kena tu. Oh, weapon. Dia barang. Jiwa. Okay. Adik tanya apa? Dia tanya. Okay, aku sebagai adik, aku nak tanya, dia blok kayu ke blok stone? Keras lah dia keras. Keras. Kena guna piket saya nak hancurkan. Okay. Orang ni material ke? Craft lah. Crafted lah. Crafted lah. Crafted. Material apa? Apa dia? Material tu macam ni. Dia material dia melekit. 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 Oh. Bodoh.
Alah, aku cakap melekit. Tak apa. Mana? Kau dah tanya dah biar. Warna apa? Warna apa? Tu plus. Warna kuning. Aku boleh tahu dah. Sabar. Okay, kita tanya pula. Okay, saya lepas ni. Korang punya weapon. Korang punya ni material pakai apa? Maksud aku pakai apa? Betul lah pakai apa? Tak boleh terlalu spesifik. Ya ke? Kita dah susah. Dia memang spesifik. Okay, Korang banyak kali buat. okay, nak kali buat. Kita kalau dapat material ni memang kau buat. Okay, wait. Material, okay, aku tahu lah. Pasal blok ni dia ni tak, dia macam bila kita interact dengan dia macam berubah sikit. Tak berubah. Tak berubah. Memang akan jadi material tu. Oh, maksudnya dia tak ada apa-apa gambaran, macam tak ada bergerak. Tak ada api je. Tapi apa tu? Ada benda bergerak kat atas. Benda bergerak kat atas dia. Apa dia? Tugas tu. Dia block ke item? Block. Siapa yang buat? Seriously, kalau kau salah ya, rugi. Honey block. Honey block. Sabar jap. Aku rasa bukan honey block. Tak apa, jap. Okay, maksudnya kita orang kena teka ni. Abang nak lagi apa dulu? Abang bagi jawapan. Tapi korang kena sama-sama lah. Blok apa blok apa? Aku honey block. Dia Ada berapa? Honey block. Kau siapa? Abang bukan. Yang boleh bila Abang interact ni. dia macam ada. Honeycomb block. Abang ni. Sama lah honeycomb. Sama lah. Tak sama. Pilih satu. Dia cakap macam ni tu. Honey block. Kan tadi kata crafted. Zoom. Bila interact dia kat atas tu. Jap. Korang punya block melekit ke? Melekit tadi. Melekit. Betul. Susah gila dia punya. Saya kena kata susah. Tapi dia memang korang akan kalau korang dapat material dia, memang korang akan buat. Okay, tu clue dia macam senang tak? Bila akan dapat, bila dapat terus buat. Dia melekit. Apa dia bila dapat terus buat? Kalau biasa kalau kita main apa tu Overworld survival, kan kalau kita dah buat rumah, dapat idea macam ni. Bila kita dah dapat material ni, dah dapat ambil material ni, kita memang akan buat tools, lepas tu kita akan buat benda ni. So kita akan Aku macam nak teka benda tu. Betul tak? dia keras. Dia kata keras. Keras tak? Kan kalau dia kata keras. Dia kata keras tapi tak beritahu apa-apa. Okay, aku rasa korang punya ni crafting table lah. Okay, jom check. Macam dia. Let's go. Kau jawab honeycomb honey block Honey block. Babi ni bukan crafting table tolol. Bodoh. Korang ni craft ke natural? Dah tanya tadi. Lain. Diorang keras, pasal diorang craft. Keras tu. Tanya lain. Aku dah tanya dulu. Warna apa? Warna apa? Ah, Warna peach. peach. Dia weapon ni like dia weapon. Sekejap lah, korang tanya banyak kali lah. Tukang pula kan. Cuba korang interact sikit dengan korang punya benda tu, aku nak dengar. Dia tak ada sound. Dia tak ada sound. Tak ada sound tapi boleh interact. What do you mean? Dia tak ada sound jadi kawan ni. Ya. Aku dah full. Aku ingat kan kita nak buat yang ada sound punya.
Ya, tapi tak ada Kau tak rasa kau tanya pada saya kan. Bro, Adik memang paling boring lah. Aku telik nak bodoh. Macam mana boleh terleave, tertekan menu, tertekan leave. What the fuck? What the fuck was that? Ni aku tertekan ni. Oh, Tak faham. Terus. okay. Pak adik tanya dik. Okay, lepas tu aku nak tanya lah. Aku tak tanya lagi kan? Kau dah tanya dik. Aku belum tanya, aku tak tanya apa-apa lagi. Aku tanya macam, aku suruh interact tapi korang kata ni tak ada interact. Ayolah interact. Kau nak interact. Okay lah, okay lah. Biasanya blog korang ni buat apa je? To play something inside. Play something inside, okay. Play something inside tapi tak ada interact. What the hell? Okay. Live. Dia bunyi memang tak ada ke? Ada bunyi tapi slow? Dia tak ada bunyi langsung. Sekejap kau diam lah. Oh dah ada. Ada kan, slow kan? Habis lagi dia mati. Okay, aku rasa aku tahu lah. Tapi korang tanya dulu. Kau ni dia warna peach. Yes. Dia like keras. Yes. Kau boleh drag kan? Drag. Cuba interact banyak kali. Interact. Cuba interact banyak kali. Sekejap, aku buat slow satu kali je. Weh, Okay, aku buka tutup je ni. Cukup. Dah. Kau nak tanya lagi tak? Tanya satu lagi. Boleh sekali itu dia interact. Boleh. Buat dia like jangan dia like dia macam dia petak ke segitiga ke apa ke. Ada itu pintu tu. Dia berbentuk petak lah. Petak kecil, petak biasa. Yes, biasa je. Net block. Huh? Net block. No, I don't know how to explain it. But it's petak. I can say that it's petak. I don't want to tell, but it's specific question actually. Rasa dia suka. Peta. Peta. Paling bangke. Game ni game paling boring. Okay, kita orang pula kita orang tanya pula Sekejap. Kalau korang, cuba korang hancurkan blok tu. Dengar. Hancur letak. Okay, ni dah. Aku sakit. Dia macam kayu. Saya barrier. Cuba cek. Aku rasa benda. Yes, aku rasa benda. Baru. Jangan try. Sama. Nak tanya Aku tak tanya satu lagi kan. Cuba interact balik. Cuba dengan orang ni. Dekat sini. Cuba interact. Sama. Tak, itu aku terletak. Oh, dah interact belum? Dah interact. Dah ada bunyi kita. Tak, aku dengar bunyi abang pukul masalahnya. Mana ada? Yelah, memang aku yang pukul. Kau dibelah lah macam aku nak adik. Janganlah bunyi pukul. Kau nak dengar bunyi interact je. Tak ada. Itu bukan best. Okay. Kau tanya kita pula. Barang ni dia macam dia peach. Yes. Yes. Dia interact dia buka dia. Ya, dia buka. Boleh tutup? Boleh. Dia boleh store item tak? What do you mean? Dia boleh masukkan item. Dia peach kan. Dia boleh masukkan item. Aku rasa kalau dia tutup dia block lah. Kalau dia buka dia boleh masuk. Okay, kau nak tanya 2 kali Juga sebab tak ada.
Blok korang ni bergerak ke? Tak. Shit man. Okay, satu lagi. Adakah kau Tak, sabar, kita orang tanya ni. Blok korang ni kegunaan untuk apa? meletakkan barang? Oh, letak barang. Aku dah tanya tadi. Lupa lah. Takkan letak barang. Korang punya blok. Sekejap lah, aku belum tanya lagi. Dah. Okay lah, fine. Korang punya blog ni ada merupakan sesuatu map ke? Mop. Dia merupakan something yang dulu tu. No, it's not mop. What? I don't understand what. Dia ada tengok macam tu ke? Macam specific entity. Fake entity, no. Dia boleh Dia block lah. Dia boleh place. Tak, dia tengok macam tu ke sesuatu entity. Tak. Dia boleh place. Ya, boleh place. Cuba place sikit. Sekejap, aku dah hilang pula friendness. Bukan. Salah cakap. Bodoh tu. Dengar. Macam kan? Macam kan? Muncul. Letak. Letak. Okey. Okay. Buka dia ni. Buka dia. Dia page. Yes. Page. Betul-betul page ni. Yes, Peach. How? Tak boleh cari lah page. Dia tengok aku tengok belakang tu. Yeah, it's Peach. That's not page. Betul-betul page. Yang tu ni. Yes. Aku memang tahu page ni. It's Peach. Peach is not white or brown. Tanya pula. Kita orang tanya pula eh. Kita orang tanya pula eh. Tanya boleh. Kalau nak craft benda korang tu kena pakai material yang macam mana tu spesifik kan. Crafted mesti crafted je. Tanya apa? Ada biasa benda tu biasa jumpa kat macam ada jumpa kat mana-mana structure tak? Macam village ke? Bila satu. Saya tak pernah jumpa kat village. Dekat mana-mana structure? Kena craft ni. Oh, memang kena craft. Tak ada jumpa kat mana-mana structure lah. Dia kena cik ni. Okay, tak ada kat structure. Okay, take note. Lagi satu kita nak tanya. Ini susah. Cuba korang place benda tu sebelah dinding. Aku nak dengar. Sebab tadi kita memang tak dengar je. Aku tak ni. Tak place je. Place benda tu kat sebelah dinding. Dah. Korek balik. Dia kali ke? Ulang balik. Itu apa benda gila. Tutup. Okay, dah. Betul lah. Okay, dah. Faris. Dah lah gila. Tak boleh, aku tak boleh. Ulang balik lah. Korang nampak lah. Ada macam lagi. Apa aku pula? Korang ambil apa ni? Korang elok-elok ambil tak nampak ada kita tengok awak. Kita orang tanya dulu adakah blok korang ni boleh interact atau tidak? Hah? Tak. Tak. Dia blok lah. Zafir like that. Adakah blok korang ni crafted? Yes. Okay. Kod. Aku tahu macam mana. Tapi aku tahu macam mana dia craft. Betul lah. Betul lah. Kalau abang kata betul lah. Okay, dah. Korang pula. Biasa orang ni craft tak? um, Orang craft material dia apa? Kita orang crafted. Material dia? Material batu. Batu stone semua. Tak ada nak bagi tahu benda tu. Tapi batu lah.
Keras lah, keras. Keras, yes. Tak Apa ada, dia? Tak ada kayu. Tak ada kayu. Tak ada. Warna Kau dah tanya 2 kali kan? Bukan dia dah kelabu lah. Kan tadi. Crafted dah tanya. Kita orang pula tanya. Bro adik, tolong fokus. Cuba place sebelah dinding. Duduk sebelah dinding nak dengar. Oh, Sorry, ini dia kau kacau. bagi aku buat aku visitor bahan. Aku minta bahan. Cuba hancurkan. Ni, kau bagi aku visitor bahan. Aduh, aku memang tak boleh buat apa-apa lah. Lah ya. Ya. Visitor macam mana? Macam mana aku bagi kau visitor pula ni? dekat safety ni. Macam mana gila adik ni? Aku rasa aku dah set semua orang operator. Dah lah bang. Ya, aku yang buat dah. Adakah blok korang dia spawn dekat overworld ataupun luar overworld? Oh kan. Dia biasanya ada dalam air ke, atas air ke, atas batu ke, atas... Memang tak boleh jumpa. Tak jumpa mana-mana. Oh memang kena craft. Memang kena craft. Okay fine. Kau pula tanya. Oh, warna apa? Hitam. Kena lagu. Hitam. Cuba interact banyak-banyak. Kita orang tak boleh interact. Cuba try place Dia decorate je lah. Dia decorate. Place. Place lah. Place hancur ni. Place hantu balik Cuba. Hancur eh? Dah. Place hancur eh? Apa macam ni? Ush. Aku rasa aku nak dengar saja. Okay dah Tak eh? um, Itu ni. Dah. Dia Kau dah dua kali dah. Kalau dia Dia hitam yes. Okay korang punya blok warna apa? Ha? Blok korang warna apa? Macam coklat tapi dia terang-terang. Material dia kayu je ke? ayat kayu. Kayu kau dia macam mana? Bulu hitam. Ada. Ada. Okay aku rasa aku tahu. Okay korang pula tanya. Oh, dia kayu ni. Okay aku faham. Kau boleh interact punya. Okay aku faham. Korang tanya pula. Siapa? Dia macam dia tak boleh interact langsung. Tak boleh interact langsung yes. Macam mana dia? Ni aku buat lagi sekali. Pergi situ nanti nak dengar dia orang letak. Any question? Kau tak kita tanya pula. Macam tu. Abang ada buat ini. Apa? Abang ada. Tak nak tanya Kau beli ni. Sini lah kau bagi tahu dia. Aku tak nampak blok dia. Aku lupa nama. Cepat lah tanya. Tak nak tanya. Tak tanya kita tanya. Dia ada vein-nya. Ada vein? What do you mean by vein? Macam scope vein. Tak faham. Vein bukan urat ke? Vein bukan urat ke? Kau ni jangan tak blok lain nanti bising. Apa? Tak, adik tak letak blok lain. Tu masalahnya adik ni. Dia ni. Kau nak hitam kan? Ha.
Dia block kan, block. Yes. Dia dekat in work ke overwork. Overwork. Dah cukup. Dekat overwork. Okay, aku tanya pula. Adakah blok korang ni dia bergerak? Maksud aku macam dia animation lah. Tak langsung. Oh, memang static Static je. Tapi boleh interact. Boleh interact kan? Dia boleh letak something. Tapi satu dia letak. Dia tak letak benda lain. Dia letak satu barang. Okay, ni kan. Ha. Orang dia punya tu ada crack tau. Crack. Macam ada kesan-kesan crack ni. No, dia rapi. Nanti Yes. But he got a line. Dia agak dari sana. Ada dah cukup. Kita orang nak tanya. Adakah blok korang tu dia dia nak isi, dia nak letak, dia nak letak benda dalam tu. Dia macam tak apa, itu susah. Blok korang ni ada kaki tak? Mana dia? dan sama dengan ni kita punya dinding spesifik ni. Lebih kurang lah. Sikit lagi. Dia boleh letak dia break lah. Brick ada brick. Kata kau lah ni orang. Aduh. Aduh. Tiba-tiba sign pula Tony suruh aku Tony sign up Microsoft pula. Okay, kita tanya pula blok korang ni daripada kayu ke apa? Kayu lah. Lepas tu berlubang. Macam ada berlubang dua teri besar. Segi empat sama segi empat tepat. Okay. Lepas konten ni kita ada Okay. Kita tanya lagi sikit satu. Yakin boleh letak satu je? Satu barang je tapi boleh letak dalam enam lah item tu. Dia satu je bang boleh letak. Okay, aku faham. Kita nak teka juga. Kau nak teka? Okay, teka. Mesti dia berkaitan dengan Tak tahu ke? Kau boleh cari blok tu, lepas tu korang cakap nama blok. hitam kan? Ya. Ni yang dia tak ada crack. Yes. Polish Blackstone brick. Wait, what? Sekejap. Polish Blackstone brick. Okay. Kita orang pula teka. Kau mesti komposter kan? Bukan. Bukan. Tak. Adik kata bukan. No, Nak. Kita orang komposter. Jom bang. Jom. Tak, berlubang tengah. What the fuck was this? Ni buku. Minta sikit lah. Aduh. Dia slack korang sikit. Kita orang macam It's a bookshelf. bro. Ni macam ni track ni. Aku ingat komposter boleh isi dalam 6 barang. Mana aku tahu gila. Boleh letak buku. Aku ingat komposter boleh letak baja banyak-banyak tau. Orang apa? Kita orang tu deep slacks. Mana? Tu lah. Mana satu? Cuma lagi sikit. Mana tempat cari. Ni Ancient City. Tak ada.